Ya. Assalamualaikum. Mana lu? Bawa meround. Oh. Ya, kamera macam ni lah, lens je. Boleh. Tinggi macam ni ke ya? Tolong atas ni, straight atas tu. Tu boleh. Itu yang kita cantik ni. Terus nak balik tak payah nak macam tu. Ha? Yang tu ibu terus nak balik. Ikut ibu nanti kita boleh adjust. Ya. Tapi kalau rasa panjang stop dulu. Ya. Ikut. Ikut. Ambil adik Ambil Arin lah. Bye-bye jalan. Tata. Tata Mama Lo. Tata. Bye. Okey, bye-bye jalan. Itu belakang. Okey, ayah jalan lepas. Sebelah kiri ayah. Okey. Ni tinggi balik, panjang balik. Minnie Mouse. Jarak macam ni okey ke ya? Ada kapal terbang. Ya. Apa dia? Apa dia? Ya. Takut? Lengur? Ya. Wah, kapal terbang. Nanti baby yang paling penat. Adik dah sampai rumah ke? Wah, baju ayah kotor pun. Ayah tinggi padahal apa tu, pemegang stroller tu dah tarik panjang. Baik kita makan. Ya, nampak ibu nampak. Budak. Baby. Baik kita. Jojo. Kakak naik basikal. Lalu kat petang tu ke ya? Boleh. Tak kisah ikut ayah. Tapi ayah larat ke? Tengah rehat lah tu, dia orang baru sampai.
Tengok ya, atas ni selalu laju tau ya. Ni van apa ya? Ninja van ke apa? Ayah ni. Kak. Ni apa Wak? Tempat apa Wak? Dia main petang. Petang. Guli Padang. Apa? Guli Padang. Guli Padang. Guli Padang bahasa Melayu ya? Petang tu Inggeris Saya saja sebut Guli Padang. Ayah. Wah, ramai. Budak-budak muda minat ya. Petang. Nampak ke? Dah ada tuan nama. Assalamualaikum. Alhamdulillah kuat-kuat sihat. Ni orang semua. Wah, cantik sangat. Ya buat kemas. Tok. Ya, masuk situ. Siap ya. Malu. Malu. Terus ronda. Ramai-ramai. Boleh, come on. Ni tempat takraw kan? Ya. Ni taman baru. Taman ni nama apa ya? Tak tahu apa. Dia sama tu. Gambar idaman kau tu RI. Ha. RI ke tu? Ni perumahan baru. Boleh. Kalau kita nak ikut belakang jauh sangat. Dengar, sebab tahu yang tak boleh makan awak tu. Lepas tu ni makan asam pedas. Kalau sup dia lain. Asam pedas kan dia. Ni minum air dulu ya. Air api semua mana? Ya. Assalamualaikum. Orang minat rajin Dulu yang dekat sekolah tu dia orang main apa ya? Yang lontar-lontar juga. Oh tu lontar peluru. Lontar peluru tu lain kan kan? Oh tu lain. Bola dia saiz sama ke atau beza? Beza. Awak. Ni bahagian orang yang lagi tua. Yang ni anak-anak muda ya, Wak. Kau main yang sama ya? Ya.
Diorang rajin tau korang. Apa ya? Praktis Yes. Diorang rajin praktis. Tiap-tiap Diorang pun petang. rajin buat tournament kat sini. Sini tournament ya. Sini rajin buat tournament apa petang ya. Seronok. Oh ya, lubang. Ada lubang. Lubang apa ni? Tahu? Sebab dia ada tanda. Ya. Ada tu masukkan paip ni. Pati. Dia selalu jumpa cepati dekat sini. Tengok tak pakai stokin melecet jari. Jari kecil. Tapi tak apa. Seronok. Teman ayah. Dekat. Dia datang ke depan, bersumpah. Macam ni. Dah. Terus. Dah. Yang belakang tu pun lebat ya. Ni pun lebat korang. Mungkin betik liar kot. Betik liar. Betik tumbuh liar ke apa kan cakapnya. Lebat weh. Ayah baik-baik motor. Lebat, semua lebat ayah. Alung hantar mana kipas? Beli rumah belakang tu. Oh, alhamdulillah. Kalau beli bagus lah. Ya, kalau tu kena tebuk tu. Buah kelapa siapa tebuk tupai. Burung. Ada macam tu buat sarang ni. Itulah cantik pula dia tebuk. Tahu kita orang jalan sana. Tapi hari ni tak. Sebab kita orang dah jalan ke petang tu. Ni. Sarang pecah. Ayah. Berapa entah melendut? Dah terangkat. Assalamualaikum. Kosong ayah, tepi nampak elok je. Oh, panas. Macam kat rumah kita lah. Ayah ni pijak tadi berapa tile tadi? Dah pecah. Dah pecah dah tak? Assalamualaikum. Maksudnya ayah ni nampak tu dia dah terangkat. Tak boleh pijak. Pecah Dek. sayang. Penat. Dah. Sampai pokok-pokok dia. Pak Alung. Jom kita jalan. Alung sihat? Alhamdulillah. Bye ya Tok Lo. Ini kanan. Okey Pak Alung. Motor kat luar ni takut dia tolak orang. Dah berhenti lah. Yalah. Ya, betul-betul. Motor laju. Ya. Betty datang. Bawa laju Allah. Betul lah. Tu yang tak bagus tu. Dia Cik Fatih dia nak sibuk. Dia nak main dengan Cik Fatih. Kita nak teman ayah walk. Nanti kita jumpalah Cik Fatih lagi, okey? Dengan Mama. Alah sayang, tak baik marah ayah macam tu. Dekat pinggang tu. Ikut Kak Ros tu Tengok ni makcik kita orang belikan apa ni? Ya, nak tunjuk. Barang daripada Terengganu. Barang daripada Terengganu. Ni ada apa tadi? Baju anak. Makcik belikan roti paung. Banyak belikan kita orang. Jap. Ada lagi. Tom yum. Yang paling special sekali apa ya? Ikan bilis. Ikan bilis tom yum dia nanti Farah tunjuk. Dengan asam apa? Asam roselle. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang, yang ni lah tadi Farah buat vlog tu kan. Masa vlog teman suami Farah walk tu,
Makcik Farah dia balik daripada Terengganu. Dia belikan ni. Ada lagi tak? Ni sebenarnya 3. Tapi kita orang dah buka seorang satu. Suami Farah satu, Farah satu. Sebab ni sedap. Sedap pula. Sedap tau. Sedap sangat. Ikan bilis tom yum ni. Dekat Pasar Payang, Terengganu. Best, sedap. Lepas tu Makcik Farah beli ni. Kacang tumbuk. Lepas tu beli asam legend waktu kita kecil-kecil dulu. Lepas tu ni apa? Siap ada nama Farah lagi. Terima kasih Mak Cik. So sweet. Mak Cik Farah. Makcik Farah sebelah suami. Balik daripada Terengganu, diorang bercuti. Dia belikan ni serunding kan. Serunding daging import. Daripada Terengganu ni. Roti apa? Roti paut. Roti apa? Pau ke paung? Tak ingat lah. Tapi ni roti ni memang sedap. Dia bermula daripada pi. Roti ni. Lupa Farah. Lepas tu asam roselle. Farah tak pasti asam roselle ni original ke tidak. Hari tu Farah beli dekat, Farah ada vlog dekat Aitam. Nanti Farah upload. Amat mengecewakan. Dia fake. Gambar macam ni, roselle, tapi asam jawa. Nak tahu tak? Warna merah dia sama. Mungkin pakai warna, wallahualam. Farah tengah makan tu, last kali dah habis dah. Ada biji keluarkan daripada mulut. Biji asam jawa. Tak best. Berniagalah dengan jujur. Tapi bukan salah peniaga dekat Aitam tu. Dia hanya menjual saja. Pengilang kan. Janganlah menipu kan. Kalau asam jawa, cakap je lah asam jawa. Sebab sedap je korang buat macam ni. Ni wallahualam lah original ke tidak. Tapi suami Farah rasa tadi dia tak ada biji. Okay. Hati-hati tau beli makanan ni di tiruan. Tahu. Okay. Tata. Assalamualaikum. Ni lah. Lepas tu Makcik Farah ada belikan baju daripada Terengganu. Terima kasih Makcik. Berjalan pun ingat kita orang. Alhamdulillah. Terengganu comel. Ibu dia suka warna hijau. Tengok Tok Haji dia beli warna hijau. Barakallah. Comel. Seluar panjang tau. Lawa lah. Cantik. Barakallah. Terima kasih Mak Ji. Semoga Mak Ji sentiasa terima kasih Mak Ji. Semoga Mak Ji sentiasa di dalam rahmat Allah. Amin. Dan semoga melimpah ruah rezeki Mak Oji. Amin. Ya Allah.